Oi, pergi mana? Lama tak jumpa. Hei, yo. Dah berapa? Pergi mana? Jual. Hah? Mari kalau motor ni, ini jual apa ni? Beli kue ni. Kopi. Malaya, Bigfoot, Malaya, bersama kita bangkit suara. Weh, korang tengok ni dalam video ni seorang pekerja Indon tengah beli air daripada warga Pakistan yang jual minuman dalam box ais siap bawa masuk dengan motor ke dalam ladang mutiara dekat Keruak. Nampak simple je kan? Tapi kalau fikir balik, ini bukan kes kecil. Ini contoh jelas macam mana warga asing makin berani berniaga sesuka hati, tanpa lesen, tanpa permit dan tanpa rasa takut langsung. Persoalannya sekarang mana penguatkuasa? Dah bukan sorok-sorok dah ni, terang-terang depan mata. Siap masuk kawasan kerja, ladang lagi. Kalau orang tempatan nak berniaga, macam-macam syarat kena ikut. Tapi diorang ni boleh berniaga, boleh bawa motor, boleh keluar masuk kawasan ladang macam kawasan sendiri. Kalau benda ini dibiarkan, lama-lama habis ruang rezeki rakyat kita direbut satu-satu. Dulu jual karpet, sekarang jual air. Esok entah-entah, mungkin buka gerai burger dalam ladang pun boleh. Kena ada tindakan tegas dan tunggu viral baru nak turun padam. Negara ini ada undang-undang, bukan tempat orang luar datang buat hal ikut sesuka hati. Yang kelakarnya bila rakyat tanya kenapa tak ada tindakan, terus senyap sunyi. Macam tak nampak apa-apa. Hello, kalau semua senyap, lama-lama yang senyum nanti bukan rakyat, tapi warga asing yang dah pandai steamroll semua peluang kita. Baik jual ni kue yang semalam tak habis ya? Awak ni apalah ni? Ada kelongkang ini kue ni hancur ni. Mana angkat ini? Iyalah ini yang semalam ini. Ada kata kelongkang ini kawan. Ini dia ambil ini Pakistan tak betul ini gila ini. Ini gemblong ini. Awak ni laris manis sekarang ah? Oh. Oh, banyak orang beli. Berapa? Apa noh? Kue arak kue putih tu. Oh, lain ni ada lubang donat. Apa? Awak makan apa tadi tu? Lagi gaji. Angkat dulu. Oh ya, jom satu. Ya, saya bagi 100 nanti. Angkat itu semua. Ini kawan macam kan? Ini kue yang itu hari ya. Ada pula. Baik dia apa ni jual kue yang ini. Bekek-bekek. Makan habis dah. Ini minum tak ada, itu pari tak ada air minum. Dijual. Okey. Kita sudah beli air kelapa. Ini minum sendiri ni. Dia jual, dia minum sendiri. Apalah ini. Ini bayar lah ini. Ini. Oh ada. Lori ya. Tulis lori awak. Berapa ini? Belum aja itu amak tu belum.